Ui, harga kipas siling dekat sini RM89 sahaja. Ini semua sempena alat dapur last mega sale of the year pada 11 hingga 21 Disember 2025 di Cawangan Semenyih saja tau. Macam Hans cakap tadi, harga kipas siling dekat sini RM89 sahaja. Untuk kipas siling KDK 60 inci pula harga serendah RM152. Untuk black stainless steel waterfall sink ni pula harga cuma RM289. Nak warna lain, ada warna gold, harga pun sama. Cantik tau, rugi kalau tak beli. Tetapi kalau hampa nak mencari sink yang anti calar, inilah dia Nano Millet Stainless Steel Sink. Harga cuma RM145. Untuk bathroom cabinet set 6 dan 1 400mm, harga cuma RM95. Kalau nak lagi advance, boleh pilih bathroom cabinet 6 in 1 dan juga mirror cabinet ni, harga cuma RM185. Anda mencari mangkuk tandas, untuk one piece harga cuma RM199, untuk two piece harga cuma RM159. Ada lebih daripada 10 jenis pilihan dan desain mangkuk tandas yang apa boleh pilih. Harga untuk water heater pula cuma RM175. Jimat kan? Harga untuk slanted cooker hood pula cuma RM519. Paling best tu harga untuk hood dan juga hob cuma RM899. Nak lagi best, tambah sink dan faucet saja dapat RM1,399. Jimat kan? Dan ada lagi promosi istimewa untuk setiap pembelian minimum satu hood dan juga hob jenama Veti, Fujio, Fortile, Livinox, Elba, Rubin dan juga Label Steel akan dapat pemasangan secara percuma. Free gift promotion pun ada tau. Lagi banyak apa belanja, lagi best hadiah yang apa dapat. Selain itu juga apa boleh dapatkan downlight, wall switch, power threads, chandelier dan juga lampu dinding dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi cepat-cepat datang ke alat dapur last mega sale of the year di Cawangan Semenyih sahaja tau. Terbaik!